Tak apa, lepak. Tak ada apa. Kenapa? Banyak tu. Banyak kan? Akhir ke? Alah, Dan untuk maklumat semua, sekarang ni musim membiak. Kalau kita perasan, dekat buku-buku ni, Tengok sebelah sana lagi burung banyak. ni bercampur. Lepas tu dia ada sarang. Sarang dia banyak. Ibu ada pada ranting kayu kering. Kat situ lah ada anak dia, ada Tu sarang telur dia. Rekod janganlah malu. Nak berjoget pun boleh. Adik, terima kasih adik. Wish hari ibu tak mak. Thank you. Oh, hari ni hari ibu ke? Ya, Jangan banyak. kita habis sebab Dia tadi tu ni banyak. kita mengucapkan selamat Mother's Day ataupun selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu. Semoga semua ibu-ibu ni diberkati, dirahmati, dilindungi dan jadi salah seorang penghuni syurga satu masa Ya. nanti. Amin. Ya. Tak mahu dia. Dia tak takut. Dia jaga anak. Aku tadi tak tahu mana satu lagi kan. Cuba tengok tempat sikit. Tengok sarang dia. Tengok. Comel yang kau. Ada kacang kita. Alah, comel. Comel. Comel lah. Boleh pegang ke? Mana boleh. Oh, dia membiak kat sini, no? Serta berapa kali membiak? Setahun 2 kali. 2 kali. Itu cantik. Pasti dia makan apa, cik? Okey. Dia makan apa? Okey. Semua burung yang kita lihat ni, kenapa dia boleh bercampur? Kerana burung-burung ni semua ni adalah kategori dalam kelompok kategori burung air ataupun waterbird. Makanan utama pada burung-burung ni adalah ikan, udang, cacing, siput gondang, belalang dan sebagainya. Sebab tu dia boleh bergabung. Kedua, kenapa dia pilih kawasan ni tempat dia membiak? Walaupun kita nampak kat sawah padi, ladang sawit banyak. Burung ni tak suka membiak kawasan yang berdekatan dengan ada penempatan. Kedua, suatu dia nak membiak, dia pastikan bila dia nak membiak, dia mudah cari makan. Sekitar kawasan dia mesti ada ladang kelapa sawit, sawah padi, lombong ataupun sungai. Sebab bila musim membiak macam ni, telur dia, anak dia, banyak pemangsa yang akan attack dia. Seperti biawak, ular sawa dan juga elang. Bila dia terbang jauh, tak ada sungai, dia tak terbang dekat sini, cari makan. Risiko anak dia untuk Dah macam hilang apa ataupun dimakan kan haiwan macam kat kandang pula. Apa ladang air. Dia pilih pulau ni kerana kedudukan dia di tengah-tengah. Dan bila air surut, kawasan ni kering kontang, tak boleh masuk. Sebab tu saya cakap Ni lah Pulau Bangau. kerana tuan-tuan boleh masuk waktu Aku dah banyak kali pergi sebenarnya. nanti dah dalam 1 jam lagi kawasan ni tak boleh masuk. Kat sini. Kering. Dengar Kering. orang. Boleh berjalan kaki. Okey. Ada yang nak tengok dekat lagi ke? Ada dia nak. Mana tu? Siapa nak tengok telur dia? Siapa nak tengok anak dia? Tak nak. Mana telur kau nak tengok? Tadi saya tanya. Telur. Nak tengok? Tak mana? 2 kupang. 2 kupang masuk sini. Dia warna hitam Tak tu. ada.